Hai semua, pernah tak awak pusing-pusing globe lepas tu terfikir, besarnya daratan dan lautan kat planet kita ni? Hari ni kita akan mulakan satu kembara yang sangat menarik untuk terokai semua benua gergasi dan lautan luas yang buatkan planet kita, bumi ni begitu istimewa. Jom kita mulakan. Okey, cuba teka, planet kita ni sebenarnya lebih banyak air ke darat? Percayalah, ia lebih banyak air. Sebenarnya 71% permukaan bumi ni dilutupi air dan cuma 29% je daratan. Sebab itulah kita ni digelar planet biru. Memang penuh dengan lautan yang misteri untuk kita terokai. Jadi, soalan besarnya sekarang, berapa banyakkah sebenarnya benua dan lautan yang ada kat dunia ni? Kalau awak tak pasti, jangan risau. Awak dah datang ke tempat yang betul. Jom kita bongkar jawapannya sama-sama. Okey, ini plan kembara kita untuk hari ni. Mula-mula, kita akan pusing satu dunia tengok 7 benua. Lepas tu, kita akan terjun pula ke dalam 5 lautan yang luas. Bila dah puas merantau, kita balik ke Malaysia, tengok perairan penting kat kawasan kita. Dan akhir sekali, kita buat rumusan sikit dan uji minda. Senang je kan? Jom kita mulakan. Perhentian pertama kita, 7 benua yang sangat menakjubkan di dunia. Daratan-daratan gergasi ni bukan setakat membentuk peta dunia tau. Tapi kat sinilah rumah kita semua. Berbilion-bilion manusia dan macam-macam lagi hidupan liar yang hebat. Okey, dunia kita ni ada 7 benua yang unik. Jom kita kenal laju-laju. Kita ada abang besar, Asia, yang paling besar sekali. Lepas tu ada Afrika, kedua terbesar. Seberang lautan sana pula ada Amerika Utara dan Amerika Selatan. Jauh kat bawah, kat kutub selatan, ada Antartika yang sejuk beku. Dan akhir sekali, kita ada Eropah dan Australia yang lebih kecil. Australia ni special sikit. Dia digelar benua paling rata. Sebab tak banyak sangat gunung yang tinggi. Beza saiz diorang ni memang jauh gila. Cuba tengok Asia, punyalah besar, lebih 55 juta kilometer persegi. Bandingkan dengan Afrika, dalam 30 juta, dengan Australia, cuma 7.6 juta. Asia ni sangat-sangat besar, sampaikan awak boleh campak Afrika dengan Australia kat dalam tu dan masih ada ruang kosong lagi tau. Memang ketara gila bezanya. Okey, soalan kilat. Berdasarkan apa yang kita baru je tengok tadi, benua mana yang pegang tahta sebagai yang terbesar sekali? Fikirkan sekejap. Kalau jawapan awak Isha, tepat sekali. Mantap. Okey, dah puas kita jalan atas darat, apa kata kita tukar mood sikit? Jom kita terjun masuk air pula. Kita nak kenal dengan 5 lautan gergasi dunia. Kawasan air yang sangat luas ni lah yang sambungkan semua benua. Dan yang paling penting, ia beri kehidupan kat planet kita ni. Ada 5 lautan utama dan masing-masing ada perangai dia sendiri. Pertama, King of the Oceans, Lautan Pasifik. Dialah yang terbesar dan terdalam. Lepas tu ada Lautan Atlantik yang merentasi dunia dalam bentuk macam huruf S yang panjang. Lautan Hindi pula dikelilingi oleh 3 benua. Lautan Selatan yang sejuk beku tu pula, dia macam peluk benua Antartika. Dan last sekali, si comel Lautan Arktik kat puncak dunia, yang paling kecil dan paling cetek. Cara paling senang nak ingat ni, kita bandingkan je 2 yang paling ekstrim. Bayangkan Lautan Pasifik ni macam Abang Sado, paling gagah, paling besar, paling dalam. Lepas tu, bayangkan pula Lautan Arktik ni macam adik bongsu, comel je, paling kecil dan paling cetek. Si gagah Pasifik lawan si comel Arktik. Senang kan nak ingat? Okey, soalan pantas lagi. Kalau awak pergi ke Kutub Utara, lautan mana yang awak akan nampak kat sana? Mestilah Lautan Arktik. Pandai betul korang ni. Baiklah, dah puas kita merantau jauh, jom kita balik ke Malaysia pula. Kita nak zoom in sikit, nak tengok laut dan selat yang penting kat kawasan kita. Percayalah, perairan kat sini bukan penting untuk kita je, tapi untuk satu dunia tau. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham 2 perkataan ni dulu. Laut dan selat. Apa beza dia? Senang je. Laut ni, dia macam satu kawasan air masin yang besar. Manakala selat pula, bayangkan dia macam sebuah highway air. Satu laluan sempit yang sambungkan 2 laut yang lebih besar. Ia macam jalan pintas untuk kapal-kapal. Jelas kan? Kedudukan Malaysia ni memang strategik habis. Kita dikelilingi oleh perairan penting. Kita ada Laut Cina Selatan dan Laut Sulu yang luas. Lepas tu, kita ada 2 selat utama. Selat Melaka yang memang terkenal satu dunia dan Selat Tebrau yang lebih kecil yang pisahkan kita dengan Singapura. Sekarang, bersedia untuk satu fakta yang memang mind-blowing.
Selat Melaka tu bukan calang-calang laluan air tau. Ia adalah lebuh raya perkapalan paling sibuk di dunia. Bayangkan, kapal-kapal dari seluruh dunia lalu lalang kat sini setiap hari. Memang super penting. Jadi, cuba fikirkan sekejap. Kalau Selat Melaka ni macam highway global yang paling sibuk, apa maknanya untuk ekonomi Malaysia? Kenapa penting sangat untuk negara kita bila highway ni betul-betul ada depan rumah kita? Ini soalan yang bagus untuk kita fikirkan bersama. Sekejap je masa berlalu bila kita tengah seronok belajar kan? Kembara kita dah nak sampai ke penghujungnya. Jom kita recap sikit semua yang kita dah terokai hari ni. Okey, jom kita ringkaskan duria kita dalam nombor. Ingat je formula ni, 7, 5, 2, 2. 7 benua gegasi, 5 lautan yang luas dan bila kita fokus dekat Malaysia, ada 2 laut utama dan 2 selat penting. 7, 5, 2, 2. Mudah je nak ingat. Baiklah, masa untuk uji minda. Soalan pertama, benua manakah yang memegang gelaran sebagai yang paling besar? Jawapannya ialah Asia, betul. Soalan nombor 2. Lautan mana pula yang terbesar dan paling dalam dengan purata kedalaman 4,300 meter? Tepat sekali, ia adalah Lautan Pasifik. Dan soalan terakhir, yang ini khas untuk kita di Malaysia. Apakah kepentingan utama Selat Melaka di peringkat global? Ingat lagi tak? Ia adalah laluan perdagangan paling sibuk di dunia. Wah, korang semua memang hebat. Syabas. Jadi, ingatlah ya, memahami benua dan lautan kita ni bukan sekadar nak hafal fakta geografi. Ia adalah tentang memahami rumah kita ni dan tempat kita di dalamnya. Jadi, jangan berhenti meneroka, jangan berhenti bertanya soalan dan teruslah belajar tentang dunia kita yang menakjubkan ni. Terima kasih kerana sudi sertai saya dalam pengembaraan ini. Kita jumpa lagi.